Hai Yen, Hai Seto. hari ni kita akan main hide and seek. Hide and seek? Aku suka hide and seek. Boleh tak aku menyorok dulu? Bolehlah Seto. Okey, kalau macam tu aku yang jadi pencari. Aku pasti kamu takkan jumpa aku. Okey, kita tengok nanti. Sini, kamu harus tunggu dalam Obsidian Tower sementara aku menyorok. Okey? Okey, fine. Bila aku boleh keluar? Dah selesai nanti aku bagi tahu kamu. Okey, fine. Dan aku juga tidak dibenarkan untuk buka pintu ni, kan? Ya, jangan buka pintu. Tunggu aku, okey? Alright, Yen. Okey, Yen cakap peraturannya hanyalah tidak boleh buka pintu. Tapi macam mana kalau aku gunakan kamera monitor? Mari kita cuba. Mari kita pergi ke kamera nombor 1. Wow, sekarang aku dah boleh nampak semua kawasan. Dan aku nampak Yen di situ. Apa dia tengah buat tu? Ada rumah lah kat sini. Aku menyorok kat rumah besar ni lah. Mesti Seto takkan jumpa aku. Rumah ni perfect. Wow, nampaknya Yen masuk ke dalam rumah tu. Sekejap, adakah aku ada kamera di dalam rumah tu? Mari kita tengok. Yes, aku ada. Sekarang aku boleh nampak Yen. Alamak, tak ada tempat menyorok. Tak apa. Aku akan bina dinding kat sini. Kejap, apa Yen tengah buat tu? Dia nak buat dinding? Dan... macam ni. Letak lukisan. Siap. Seto takkan jumpa aku kat sini.